So. Oh. So, bosok. Oh, pula malai. Bosok ya lu. Kena kawang oleh. Wati ni kawang. Oh, betul. Belajar Jalan Cerut sama YB Ustaz Khalid. Lepas tu tegang. Tegang tu. Lepas tu hamba ambil sini lalu. Boxing sebab sambil tegang tali ni kita lekor lalu tali tu. Tali tu dia. Sekali lah. Dia sama dulu. Sama lah. Ni Jalan Cerut Lepas tu ni Jalan Cerut. Bukan Jalan Kando, Jalan Cerut. So oleh Alio. Dia ni masa tempoh tau. Dia jalan ni tu ya, kali Cerut kena duduk dalam belaka. Kalau kali keluar biasa tu jadi nombor 8. Dia kena tenang tu jalan ni. Penuh orang kerja kawan ikan. Dia ni tau. Dia ikan ada depan, dia gaduh kan. Tali Cerut duduk luar. Jadi stopper. Betul molek, kena betul molek. Betul molek. Ni saya ada kawang pun cepok tau. Tunggu kawang musim belatu molek ah. Kita kena rampas tu. Jala ada 2 utah. Halus tu kasar tu. Kawang ikan musim ni mari. Dah udang tu. Dah mari. Cepok mari. Allah kan. Ni kalau kena kawang betul buka. Dia luruh lalu kalau Luruh lalu. Tak kasar dia tu lalu untuk nyerang tu. Ni cara dia. Biasa ikut ayah jala rapang dekat tu. Kat dalam jaga biasa lah. Dah jaga? Kan rasuk-rasuk je. Tadi nak dalang ke tak? Tadi nak dalang lagi. Tadi nak dalang lagi lah. Kadang-kadang dia nampak macam kandu kan, dia duduk luar tali. Betul. Ini tali ni. Tali tu duduk dalam. Dia duduk dalam. Dia hidup. Sama wi. Dia sakok. Ni dari mereka sendiri pun ni. Memang orang dum pada jalan ni lah. Itu. Orang dum. Banyak gangnya kalau kira orang pakai jalan kandu tu jalan pasal baru situ. Memang Dungu Cerut belaka. jalan Cerut. Paka. Tapi tu lah. Nak bahan pari pun senang. Pagi pun masuk lalu. Ni tali. Okey. Bila duduk bau nak berat tu. Kalau siku memang kita tu lah. Bismillah. Sof. Oh, bosok. Kena sekali buat hati lah. Lepas tu tahan sini. Dia memang bawah tu jadi ikan dua. Bawah jadi ikan dulu ke? Kalau ada ikan nanti sini dulu. Kena lepas ni je sebab dia ombok orang tu kan tarik jadi ceru. Ceru ni tu lepas je gini. Lepas tu tahan sikit lagi. Jalan Cerut ni Jalan Cerut. Bukan Kandu, Cerut. Bersama YB Khalid. Ini ada ni dia biar dia. Kalau ada ikan ni tu lalu lah. Tak mau tempoh. Lepas tu kita dah sejak nak tempoh habis depan dia tau. Lepas tu pun naik sekejap, kita faham sikit je nak pandai tau. Kita bimbang tau, kita kat garik tau. Tempoh tu, lepas tu macam ngecung naik lah. Udang 140 meter. Udang kasar. Udang kasar. Kalau ambil belaka tak banyak ni. Kalau tempoh belaka. Untuk lah. Kena viral kat TikTok ni. Lepas tu kan. Pada tengah ni sambung ni. Segi kedua pun dia ni segi satu. Segi kedua lepas pada viral tengah tu kita. Okey. Baik. Bismillah, Jalan Cerut Song. Bosok tomah terbaik Jalan Cerut bersama YB Ustaz Khalid.
Okey tak jali? Okey. Oh, okey. Comel. Lama-lama Jali mesti baru kan, jali ceruk. Jali ceruk. Daripada lama-lama pakar jali kita daripada Dungun. Dari Dungu. Nama dia? Saya. Adi. Ustaz Adi. Kemah. Kawan-kawan lama ni panggil Aslam. Berhadapan Lama wajah. Pulau Kapas. Terbaik.